Rahsia Si Sunat Cinta. Ini Lisa. Sejak cuti sekolah, kawannya yang paling rapat bukan lagi Marcus, tetapi kotak ajaib di tangannya. Yes, nak menang. Aduh, kenapa tak dapat level up ni? Mesti beli diamond lagi ni. Shalom Lisa, jom main cepatlah. Tak nak. Jauh sudah bumi. Alah, hari tu janji nak baca firman Tuhan sama-sama. Hari ni kita nak baca pasal Daud lawan Goliat. Cerita Daud tak hafal dah. Tahu ending. Tak seronok lah Marcus. Tak ada bunyi boom. Tak ada cerita. Tapi bila kita baca, kita dapat reward daripada Tuhan. Kita dapat tahu cara hidup kita. Nah, sebaca sekejap. Mazmur 119, 100 ayat 105. Tak nak. Tengok ni Marcus. Gadget saya ada cerita, muzik. Alkitab tu bosan, tebal. Game tu boleh habis tapi game tu boleh habis, bateri boleh kong kan, tapi firman Tuhan ni tak pernah habis. Tak apalah, saya pergi pada dulu, tapi janji ya, cuba buka kitab tu walau satu ayat pun. Yalah. Siapalah yang nak baca benda bosan tu? Masa mengaku dengan pantas, Lisa terus lega. Tiba-tiba habis bateri, baru saja main sekejap. Mana jam-jam ni? Aish. Lisa kini sunyi sepi. Tiada lagi bunyi game yang dia mula berasa bosan. Kenapalah saya tak tahu pasal firman Tuhan ni? Oh, ini ayat yang Markus kata tadi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Pelita terang. Maksudnya, Alkitab ni bukan saja ada. Dia nak bantu saya jalan ke depan. Cikgu Eli. Wah Lisa, cikgu datang nak ambil buku nota saja. Tapi lihat awak buat perkara yang terbaik sekali. Sorry cikgu, saya tak baca Alkitab selalu macam Markus. Tak mengapa, cikgu
Gadget ni macam makanan segera. Sedap, cepat tapi tak kenyang lama. Alkitab ni macam makanan sehari. Perlu makan hari-hari baru kita jadi kuat. Tapi cikgu, macam mana memula baca? Macam susah. Kita mulakan dengan doa. Minta Tuhan buka hati kita. Kemudian kita mula dengan sikit. 1 ayat 1 hari. Macam mana Lisa? Okey juga tu. Boleh saya bawa teman-teman saya? Boleh Lisa? Hai kawan-kawan. Jom baca Alkitab. Bagus Lisa dan kawan. Ingat, Alkitab ni bukan sekadar buku. Ia adalah surat cinta daripada Tuhan. Bila kita baca, kita dengar suara Tuhan. Lisa nama Inta. Saya tak main game lagi. Saya baca Alkitab sekarang ni. Ya. Sekarang ni saya tengah main game kehidupan. Awak tak main game. Sekarang ni saya main game kehidupan. Ini buku dalam tangan saya. Boleh saya baca satu ayat? Coba buka dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Eden, boleh baca ni untuk kami? Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku adalah roti hidup. Siapa saja yang datang kepadaku tidak akan lapar, dan siapa saja yang datang percaya kepadaku tidak akan pernah kehausan. Wah, hebat. Maksudnya kalau kita dekat dengan Yesus dalam firman-Nya, hati kita sentiasa kenyang dan puas. Betul tu. Game kad lepot tu tak bagi kekenyangan macam ni. Akhirnya Lisa sedar. Gadget memang seronok, tetapi firman Tuhan itu lebih bernilai daripada emas dan lebih manis daripada madu. Bagus anak-anak.